Hai, Assalamualaikum. Saya Faisal. Hari ni kita nak buat sesuatu yang istimewa sikit. Apa yang kita nak buat adalah saya nak kongsikan dan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tentang apa yang Travel Eleven ni buat. Bila kami pergi travel, ada orang tanya, wow, bestnya pergi travel ramai-ramai, 11 orang pergi travel kan. Jadi hari ni saya nak tunjukkan macam mana bermulanya Travel Eleven, dekat mana office kami, dekat mana kami berkumpul dan kami buat kerja editing, buat video dan sebagainya. Jadi dalam video ini akan menjawab persoalan tu. Jadi untuk pengetahuan anda, sekarang saya sedang berada di Bangi Street Mall. Bangi Street Mall ni adalah salah satu kawasan pembangunan di Bangi Gateway Section 15. Jadi hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan untuk kita menziarah. Kita nak tengok sikit office kami Travel Eleven, yang mana boleh tengok apa yang kami buat, apa yang kami usahakan, dan diharapkan bila kami tunjuk ni dia dapat memberi gambaran lah macam mana cara kami bekerja untuk menghasilkan konten yang berkualiti. Jom. Landmark nak ke office kami ni tak susah sangat, senang je nak cari. Apa yang korang perlu tahu, kami berada di kawasan Bandar Baru Bangi, lebih tepat Section 15. Kami berada di Bangi Street Mall. Bangi Street Mall ni adalah bangunan yang berada bersebelahan dengan Hospital An-Nur dan juga Bangi Gateway. Jadi kami berada betul-betul bersebelahan dua kawasan tersebut, dan lokasi ini berada di Jalan Gerbang Wawasan. Jadi jom kita nak tengok office kan. Office kami berada di tingkat 2, tinggi sikit nak kena menapak. Itu office kami, Bersebelas .my. Ini dia office kami, Bersebelas .my. Dekat belakang tu boleh tengok signboard Bersebelas .my. Kenapa Bersebelas .my? Dan kenapa Travel Eleven? Jadi kalau korang cari office memang tak jumpa Travel Eleven, korang akan jumpa Bersebelas .my. Bersebelas kan maksudnya 11. Travel Eleven kan adalah 11 orang pergi travel. Itulah jawapannya. Tapi office kami Bersebelas .my. Jom kita masuk dalam office. Sebelum masuk, korang kena tahu office kami ni berada di tingkat 2 tau. Jiran-jiran kami kosong guys. Sebenarnya kami dekat sini boleh kata lone ranger jugalah. Dekat tingkat 2 ni, kawasan ni, boleh katakan kami saja yang ada. Kalau ada pun orang keluar masuk, kejap ada kejap tak ada, office-nya tu macam buat syarat je. Yang lain masih lagi kosong lah untuk kawasan ni. Jadi kawasan Bangi Street Mall ni adalah kawasan yang memang masih lagi terbuka kepada mana-mana vendor, mana-mana syarikat, mana-mana office yang nak buka operasi, nak kembangkan operasi dekat kawasan ni. Masih banyak lagi ruang kosong untuk disewa. Okey, kita tak mau sembang banyak pasal kawasan ni sangat. Jom kita masuk ke dalam. Hai, selamat datang. Jom masuk ke office Bersebelas ataupun Travel Eleven. Masuk dalam office kita orang kan. Inilah suasana dalam kita punya lobby kawasan office kita. Jadi dekat kawasan ni ada beberapa spot yang kita orang dah buat. Yang pertama adalah kita dah ada kawasan ruang menunggu, iaitu sofa dengan adanya meja makan, meja kopi. Dan kemudian kita ada dekat sini adalah ruangan yang meja ini ada 2 meja. Kedua-dua meja ini digunakan sebagai meja discussion. Dan sebenarnya kami juga, office ni kami tak takut nak cerita kat orang tentang apa yang ada dalam office ni, sebab office ini kami buka ruangannya untuk orang luar, klien datang. Dan dekat tempat ni juga kami pernah buat sesi discussion beramai-ramai. Lebih 30 orang datang untuk kita mengopi dekat kawasan ni sambil berbincang tentang bisnes dan bermacam lagi. Inilah ruang tamu kita. Bila masuk ke dalam office, benda pertama yang tuan-tuan dan puan boleh tengok adalah kawasan office kita lah. So jadi kat sini yang menjadi tempat discussion, tempat makan ke minum kopi, mana tetamu yang datang, dekat sini lah tempatnya. Jadi kami memang open to public, maksudnya datang dengan bertujuan lah. Kita okey je orang datang untuk tengok keadaan office kita. Dekat sini pun ada beberapa influencer pernah duduk, antaranya Mak Luffy ni pernah duduk kat sini. Bukan duduk saja, duduk dia baring siap kat sini. Itu antara kenalan-kenalan kami lah di Travel Eleven. Kemudian ada lagi lah beberapa orang influencer. So ini ruangan yang pertama. Ini pula adalah ruangan makan ataupun kitchen kami lah, bersebelahan saja dengan ruangan menunggu tadi, sofa tadi. Ini ruangan makan yang mana kami dah dibekalkan. Office kami, siapa yang bekerja dekat sini memang dah ada siap-siap makanan lah. Setiap hari ada makanan percuma. Ini adalah ruangan snacking, nak panaskan ke, nak masak nasi ke, semua boleh dekat sini. Dan dekat sini ada mini pantry. Kita punya peti ais mini, nak letakkan peti ais besar tak muat, so kita adjust yang mini saja. Ada kowe, jatuh pula. Daripada sini juga kita boleh terus akses
kepada toilet. Ada 2 toilet dekat sini. Dan kita juga ada ruangan surau dekat dalam ni. Kita tak tunjuk lah, sebab itu ada barangan-barangan yang perlu dilindungi dalam surau ni juga. Ini je ruangannya. Kami tak ada ruangan solat untuk perempuan spesifik, sebab office ni memang tak ada perempuan guys, ada lelaki sahaja. Sebenarnya surau ni pun buat syarat je, tapi kalau tetamu datang nak solat, memang kita akan ajak dekat sini lah, walaupun tetamu tu perempuan. Tapi kami sebabkan semua lelaki, kat mana-mana pun boleh solat je, tak ada masalah. Ini pula adalah discussion area, kawasan ada klien datang nak berbincang, macam-macam spot lah, boleh duduk dekat sofa, boleh duduk dekat bilik meeting, dan boleh juga dekat open space ni untuk buat discussion dan sebagainya. Jadi ada 2 meja dekat sini. Dekat kawasan itu pula adalah ada beanbag, yang mana kawasan itu menjadi kawasan rehat lah. Kalau kita penat-penat waktu rehat jam 1 tu, dia akan jadi tempat melepak lah. TV pun ada, cuma kami tak gunakan TV ni. TV ni lebih spesifik, kegunaan dia adalah untuk menyantuni tetamu yang datang. Kami ada tempat lepak yang lain dekat dalam. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, stay tune, kita akan masuk dan tunjuk dekat korang. Ini pula adalah bilik meeting, yang mana bilik meeting ini kalau nak berjumpa secara kumpulan kecil sesuai lah buat dekat sini. Tapi kalau nak meeting yang lagi besar, kami ada tempat lain, iaitu dekat bangunan bawah ni, tingkat bawah ada ruangan yang lebih selesa lah untuk discussion dalam kapasiti ramai. So dalam bilik ni boleh memuatkan lebih kurang 8 orang lah, maksimum mungkin 10 orang masih lagi okey. Dan bilik ini juga menjadi bilik recording voice lah, maksud dekat sini kita memang dah buat acoustic panel dekat sini. So kalau saya nak buat voice over pun, kadang-kadang bilik ini sebabkan tahap kekedapan dia, sound tu ataupun volume suara kita tu jadi lebih sedap. So jadi ini menjadi salah satu spot lah untuk saya buat recording audio. Tapi kalau saya nak recording kat mana-mana pun sebenarnya boleh je, sebab sekarang dah ada teknologi macam mana kita nak sedapkan kita punya voice dalam video. Itu ada caranya kita nak buat, nanti kita share. Sebenarnya office ni boleh dikatakan kira sangat baru. Kami masuk office ni officially lebih kurang bulan 12 tahun 2025. Baru sangat lagi kita masuk dekat sini, dan kita buat renovation itu bermula daripada kosong. Maksudnya apa yang anda akan lihat dalam video ini adalah selepas melalui beberapa fasa transformasi lah. Kita buat daripada bermula dengan lantai, wiringnya, dengan aircon, segala benda lah kita buat daripada awal. Dan kita tak keluarkan kos yang sepenuhnya, sebab kita bekerja sama dengan pelbagai syarikat, yang mana syarikat itu sponsor kami, dan kami menawarkan servis kepada mereka lah. Sama ada servis menghasilkan konten, kita buat video, kita buat promosi dan bermacam lagi. Maka selesailah proses renovasi office ini sekitar bulan 12, dan kita masuk pun bulan 12. Itu pun sebenarnya dah agak terlambat, sepatutnya kita masuk ke bulan 10 sebab ada masalah teknikal lah. Jadi dah sepanjang proses renovasi tersebut. Jom kita masuk ke department yang seterusnya lah. Daripada pintu masuk tadi, daripada lobby, kita masuk ke sini. Ruangan dan vibe-nya sedikit berbeza. Kalau di hadapan tadi, dia punya lightingnya, dia punya susunan perabotnya lebih bersifat cozy. Jadi dekat kawasan ni, kita buat satu area yang masih lagi selesa dan menyeronokkan kepada mereka yang ada dekat dalam ni, tetapi dia lebih tujuannya adalah untuk bekerja lah. Daripada bersebelas, kawasan ini diduduki dan didiami oleh bukan lebih kurang lah 6 orang yang stesen bekerja mereka adalah dekat sini. Dan kalau kita tengok, dia orang ni memang tengah tekun buat kerja lah. Mungkin atas faktor video ni dia menjadi tahap kerajinan tu bertambah, mungkin. Jadi dekat sini kita memang tak pakai desktop. Kita tak ada iMac ke, kita tak ada PC yang spek high end punya, tapi kita menggunakan laptop yang boleh dikatakan bolehlah untuk buat kerja semasa. Tapi kalau kami dapat sokongan daripada anda semua, anda yang tolong subscribe, tolong like video kita orang ni, mana tahu kita ada income lebih, kita akan upgrade lah kawasan ni. Ini apa yang ada sahaja. Nanti kita akan tanya setiap seorang ni apa yang dia buat. Jom kita tanya lah. Ini dia salah seorang ahli bersebelas, Haris. Kalau korang tengok video Pakistan, dia cerita pasal
duit. Ini orangnya. So Haris, buat apa kat sini? Apa yang kerja spesifik yang dibuat kat sini? Saya tengah buat poster. Buat poster. Job description apa? Job description, saya sebagai graphic designer. Okay, Haris adalah kita punya graphic designer. Kalau korang tengok thumbnail kita Travel Eleven tu kan, itu antara benda yang Haris buat lah. Dan kami bukan pergi travel je tau. Jangan salah faham, jangan salah anggap yang kerja kami adalah pergi travel semata-mata. Tak, kita ada jaga klien. Travel itu adalah salah satu kerja daripada kerja kami yang dah banyak tu. Dan ini adalah designer. Kalau tengok laptop yang Haris gunakan, dia gunakan laptop Huawei. Dalam banyak-banyak laptop Huawei yang kami ada, dia paling high end sikit lah berbanding orang lain. Tak tahulah sebab apa kan. Tapi okey lah, walaupun brand tu brand Huawei daripada tahun 2020 kita orang guna sampailah sekarang, masih lagi reliable, masih lagi boleh digunakan untuk kerja grafik dan juga kerja editing. Next, kita tengok siapa lagi yang ada dekat sini. Sekarang kita berada di workstation Naufal. Naufal merupakan salah seorang daripada ahli bersebelas. Dia yang paling muda lah. Okay Naufal, kenapa kau pakai jersey hari ni Naufal? Aku pakai collar kot. Alamak. Kenapa saya pakai jersey Hari ni hari apa? Hari ni Jumaat. Okey. Hari Jumaat kita ada apa? Kita sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat kita buat. Saya tak pasti, mungkin boleh jelaskan dekat kamera. Untuk pengetahuan korang, kami hari Jumaat adalah hari co-curriculum. Petang ni kita ada badminton. So saya pakai jersey siap-siap lah. Ya betul. Sebenarnya kami geng bersebelas ni memang mengamalkan budaya hidup sihat. Setiap hari Jumaat, selain daripada berdoa selepas solat Jumaat, kami ada sesi bermain badminton konsisten setiap minggu. Maksudnya kita half day je hari Jumaat, petang kita main badminton. Tapi kerja siap tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Siap ke? Okay. Seterusnya kita bersama dengan Akram, salah seorang ahli bersebelas juga. Akram ni orangnya sedikit introvert lah. Sedikit je, sebab dulu dia tak banyak cakap sangat. Sekarang rupa-rupanya dia dah boleh buat video bercakap depan kamera guys. Bila dia jaga klien, dia dah bercakap. So Akram, apa kerja yang Akram buat dekat office Travel Eleven ni ataupun office bersebelas? Okey, dekat sini saya sebagai admin asalnya. Kerja-kerja admin semua saya yang uruskan, dari segi bil, sewa dan sebagainya lah, dan juga dari segi kebajikan. Dan juga ada tambahan juga, saya menjaga klien untuk mensiapkan beberapa poster jugalah. Maksudnya siapa yang bekerja dekat sini dia mesti multitasking, multi talented. Dia tak boleh buat satu benda je. Memang kami menerapkan budaya kerja macam tu tapi semua orang bahagia je kat sini. Akram dia jaga admin, pada masa yang sama dia juga uruskan klien jugalah. Dan Akram ni kalau kita orang pergi travel, dia lah yang menyediakan ubat-ubatan, jaga duit pun kadang-kadang dia jaga juga, dan macam-macam lagi. So ini Akram. Mungkin dalam video dia tak banyak bercakap, tapi kewujudan dia penting juga. Okey, itu. Kita bersama dengan geng bersebelas seterusnya. Ini Anip. Sebelum kita sembang Anip, kau sebagai apa kat sini Anip? Aku sebagai graphic designer lah. Dia punya skop kerja dia buat-buat grafik untuk klien-klien kita yang ada 2-3 klien. Memang cabang lain-lain, bukan pasal apa, kalau konten makanan saja bukan. Kita orang ada macam-macam, ada travel, makanan dan macam-macam lagi lah. Banyak lagi lah. Keagamaan pun dia buat juga. Ni dia macam ala-ala ustaz sikit, sebab bapak saudara dia pun ulama famous juga ni. So jadi Anip, apa pandangan kau selepas kita daripada kilang, kemudian masuk ke office buat rumah, sekarang kita dah kembali kepada office building ni? Apa yang kau rasa ni? Lebih selesa ke? Kerja lagi kondusif ke? Macam mana ni? Daripada kilang terus ke office, memang tu perubahan yang besar. Satu lagi, kita rasa memang kita mula dari bawah, lepas tu sampai ke sini, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ucapan, dia bagi ucapan. Dekat sini kita ada lagi location seseorang, namanya Iqbal dan juga Aiman. Kedua-dua ni adalah videographer. So dia orang lah yang buat recording, dia orang juga yang buat editing. So ini tempat mereka berdua lah. Tapi kalau korang nak kenal lebih lanjut, boleh tengok je video Travel Eleven, Aiman dan juga Iqbal. Okay, kau buat rajin Aiman. Kau dulu buat edit sikit, aku tanya kau sesuatu. Okay, ni kita sedang bersama dengan Aiman. Aiman merupakan kita punya videographer dan juga video editor lah. Dia buat dua benda Dia record dan dia juga edit, dan dia juga kadang-kadang dia bad mood. Ni Aiman. Okay.
Okay, Aiman, kau guna laptop apa, Man? Pasal apa nampak kau punya brand lain daripada orang, Man? Pakai MacBook Pro. Pakai MacBook Pro. Ada seorang dekat sini pakai MacBook Pro. Macam mana performance kau rasa pakai laptop lain selain daripada MacBook Pro untuk buat editing ni, Man? Beza lah. Beza teruk. Beza teruk, Aiman cakap. So maksudnya kalau korang ni promote sikit kalau korang nak buat kerja-kerja grafik, walaupun spek dia ni kira basic lah, ni MacBook Pro M1, tapi dia boleh deliver, membantu kita buat kerja dengan better performance. So doakan kami next kita nak upgrade kita punya device semua supaya buat kerja dengan lebih lancar. Iqbal, station setakat ni yang paling teratur. Okey Bal, cerita sikit Iqbal sebagai apa dekat dalam tim Bersebelas? Saya sebagai videographer dengan video editor. Dan itu je lah kot. Itu je, maksudnya buat benda tu je. Selain daripada videographer, video editor, Iqbal ni boleh kata orang yang memikirkan konten apa nak buat lah sebelum klien tu, ataupun kita punya klien lah. Klien kita tak tahu nak cakap apa video, nak buat apa. So dia lah orang yang di belakang tabir memastikan dia orang pandai untuk tahu untuk cakap apa, dan konten yang dicakapkan itu adalah konten yang boleh digunakan untuk kita punya editing. So itulah Iqbal. Ada satu kelebihan Iqbal, saya tak nak cerita, korang tengok sendiri video-video yang sebelumnya. Apa keistimewaan Iqbal ni. Kena tengok video dekat Pakistan, guys. So ini Iqbal. Daripada stesen bekerja geng 6 ni, kita masuk ke kawasan ni pula. Ini adalah kawasan ruang tamu ataupun kawasan rehat kami lah. So ini kita punya second ruang tamu dalam office ni, yang mana kawasan ni hanya boleh diakses untuk geng Bersebelas sahaja. So inilah tempatnya. Boleh lepak-lepak dekat sini, boleh bersembang, boleh tidur. Terutamanya tidur lah, kebanyakan orang buat. Kita ada beanbag, kita ada sofa. Macam mana korang rasa? Okey tak office ni? Cantik tak? Kalau korang rasa ini dah heaven, sebenarnya kami juga ada PS5 kat sini. So PS5 pun kita ada. Untuk benda boring-boring nak main game kan, boleh main kat sini. Ada PS5, ada TV 65 inci. Dan dekat sini kita ada CCTV. Jadi mana yang nampak macam acah-acah buat kerja, kita boleh detect kat sini. Kita boleh tengok dan kita boleh monitor. So selamatlah bila kita ada kelengkapan yang macam ni. Office pun kita pasang dengan grill. Dekat kebanyakan kawasan yang kita suspek mempunyai potensi untuk dipecah masuk, kita ada grill. Jom kita tengok bahagian yang seterusnya. Daripada 6 orang, dekat sini ada 2 orang yang menggunakan bilik ni. Dekat sini adalah tempat Khairul Hakimin Muhammad yang merupakan founder kepada segala benda yang kami buat ni lah. Ni founder bersama KHM kat sini, dan kat sini adalah tempat saya gunakan untuk saya buat kerja lah, berkarya dekat sini. So bilik ni basically kita cuba buat dia selesa dan kita boleh buat dia multi purpose lah. Kadang-kadang kita buat shooting dekat sini menggunakan background apa yang ada. Sebab tu kalau boleh tengok lighting pun kita ada dekat sana. Kadang-kadang saya pun buat voice over dekat sini. Dan inilah meja kerja saya sedikit bersepah lah. Bila masuk ni memang banyak benda yang kita letakkan dan kita gunakan secara konsisten. Inilah salah satu bilik. Kita masuk bilik yang seterusnya. 6 sudah, 2 sudah. Kali ni kita di bilik baki lagi 3 orang. Kita bersama dengan Fatih. Apa kau punya special task kau? Okey, untuk tugasan saya di bersebelas.my, saya adalah untuk menjaga content manager lah. Content manager dari segi untuk pengurusan konten-konten klien kita. So kita ada beberapa klien kan, di bawah beberapa syarikat kita, dan saya lah yang menguruskan untuk up ataupun posting social media untuk klien-klien kita dah. Termasuk juga saya juga adalah salah seorang daripada talent. Kalau perlukan talent yang memerlukan untuk kita gunakan di konten-konten klien kita, saya lah salah seorang dia punya talent. Fatih juga antara orang yang boleh buat, ada kemahiran grafik lah, yang bercakap. Soalan je, kau kerja ni sebelum ni belajar apa? Mungkin ramai yang tak tahu, tapi sebelum saya join di Bersebelas ni, saya adalah seorang HR, Human Resource. Saya lah yang luluskan cuti, saya yang interview pekerja. Tapi sekarang di sinilah designer dan juga termasuklah perkara-perkara yang saya sebut tadi tu. Alright. Maksudnya kita tak penting belajar apa, yang penting semangat untuk belajar benda baru dan continue apa yang kita buat. Seterusnya kita ada seorang lagi, Ikhwan. Ikhwan ni kalau korang tengok video kita orang, dia selalu kat belakang tu, dia selalu buat benda bukan-bukan. Inilah orangnya. Tapi nak bagi dia bercakap dia malu. Tapi yang benda-benda bukan-bukan tu dia suka untuk buat. Okay Wan, apa yang kau buat dekat sini Wan? Apa yang saya buat dekat bersebelas.my ni, saya posting di Facebook, TikTok, Instagram bersebelas.my tu, saya yang post. Saya yang arrange bila nak post semualah. Dan saya juga buat editing video, poster semua saya buat.
Macam saya cakap tadi, dekat bersebelas ni memang kena multi talented. Tak boleh buat satu benda, dia kena buat banyak benda, barulah korang layak untuk masuk ke tim ni. Jadi Wan, kau dah berapa lama dah Wan bekerja dengan geng kita dah berapa lama dah? Kerja dah lama, almost 6 tahun dah. 6 tahun daripada tahun 2020. Bidang apa belajar? Belajar ada kaitan tak? Ada kaitan juga. Dulu lebih kepada design. Memang design lah full time. Tapi sekarang ni multitasker lah. Bahagian content, bahagian video dan design juga. Dan dia juga orang yang buat ads untuk kita punya social media dan macam-macam lagi lah. Ini Ikhwan. Kalau korang nak jumpa dengan Ikhwan lagi, boleh tengok video-video yang seterusnya, apa lagi aksi yang dia akan hasilkan. Dan kita ada lagi seorang Zul kat situ. Kita tak nampak sebab dia ada tugasan dekat luar jauh. Dia pergi hari ni, pergi travel. Tapi kami mengamalkan konsep mana semua pakai laptop je kat sini. Mana bila kita bekerja di luar pun, kita masih lagi ada akses untuk gunakan laptop dan boleh buat kerja di mana-mana saja. Jadi itulah cerita sedikit sebanyak tentang Office bersebelas. Seterusnya saya nak tunjuk sikit kawasan Bangi Street Mall ni. Di kawasan Bangi Gateway ni, apa lagi yang menarik mungkin korang nak tengok dan boleh singgah mana-mana tempat yang menarik untuk korang boleh buat dekat kawasan ni. Jom. Antara kekurangan office kami ni kan, kalau tengok dia punya hiasan tu tak meriah sangat dengan pokok-pokok. Jadi kami bercadang nak letakkan pokok-pokok hidup tu di dalam office dan juga di sekitar kawasan pejalan kaki ni. Jadi korang rasa lah kan, pokok apa yang sesuai untuk kita jadikan kawasan ni lebih cantik, lebih sejuk dan lebih seronok mata memandang. Boleh tak komen dekat bawah, pokok apa yang patut kita tambah dekat kawasan ni? Bangi Street Mall ni, kalau kita tengok kawasan tingkat 2, dia mungkin tak berapa sesuai lah kalau kita datang, sekadar datang. Sebab kawasan ni lebih kepada kawasan office. Di tingkat 2 ni, kalau korang datang pun ada banyak office-office dan banyak lagi office kosong yang menanti tuan-tuan dan perempuan mana yang berminat nak masuk ke dalam sini. Kalau kita pergi ke tingkat ataupun level ground, ada banyak benda menarik. Jom kita tengok apa yang ada dekat level ground. Geng-geng yang minat sukan tangan baru, terutama pickleball, dekat kawasan Bangi Street Mall ni dah ada court pickleball guys. Yang mana court ini korang boleh sewa, termasuk dengan sewa pedal dan juga bola. So tak payah beli pedal, tak payah beli bola, boleh sewa je dan main kat sini. Court pickleball ni dibuka dan beroperasi 24 jam sehari guys, 7 hari seminggu. Jadi datanglah bila pun korang boleh main. Jadi untunglah orang yang bekerja dekat sini, mana yang rasa nak berpeluh, nak bersukan, boleh je turun dan main dekat kawasan ni. Harga sewaan court pickleball ni bermula daripada RM25 sejam kalau main siang. Kalau main selepas jam 5 petang, harganya RM35. Sewa pedal pula adalah RM5, manakala bola adalah RM10. Okeylah, berbaloi lah nak main kat sini. 24 jam guys, beroperasi. Sebelum terbinanya court pickleball ni kan, dulu sebenarnya kawasan ni meriah dengan kawasan street mall. Maksudnya memang orang berniaga di kawasan jalanan. Jalanan tu kawasan ni lah. Dulu ada orang jual barang-barang antik, buku-buku lama, bandel dan bermacam lagi dulu dibuat dekat kawasan ni. Saya rasa dulu memang famous, orang datang ni untuk itulah di kawasan ni. Tapi sekarang dah jadi court pickleball dan yang tinggal adalah restoran-restoran makan, kedai-kedai dan juga office. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Ini dia Jahit, one of the best kedai stick yang ada di Bangi. Saya sendiri pun antara peminat Jahit. Kalau nak makan makanan yang berunsurkan steak premium, memang saya akan datang dekat sini. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Sebab kedai ni memang Muslim friendly, dijamin halal dan kualiti dan rasa memang terbaik. Ini dia Sup Pasta, kedai yang dimiliki oleh Aki Jack, salah seorang influencer terkenal. Jadi kalau korang nak makan pasta sedap, memang kena datang kat sini macam dekat Itali.
Bangi Street Mall ni terletak betul-betul bersebelahan dengan Bangi Gateway. Siap ada laluan pejalan kaki yang mana kita boleh akses terus ke Bangi Gateway. Kedai ni rare, jarang jumpa kedai berkonsep macam ni. Sebab apa? Dia jual bagel, boleh makan sepanjang hari, guys. Sebut pasal parking, Bangi Gateway Street Mall ni ada kawasan parking yang luas dan banyak. Sekolah preschool macam tadika, ada Brani Bunch, ada Kids Flick, ada Streety dan banyak lagi memudahkanlah mak ayah yang nak bekerja kawasan ni sambil-sambil menghantar anak. Mana yang tengah mencari event space ataupun tempat meeting ke, tempat nak bermesyuarat bersama dengan grup kecil ataupun besar, boleh cari Tenang Space dan juga Tinkertable. Untuk penjagaan kesihatan, klinik kesihatan ada, klinik pergigian pun ada. Bukan tu saja, kedai memancing pun ada, guys. Kesimpulannya, kawasan Bangi Gateway Street Mall ni bagi kami memang sangat-sangat kondusif dan selesa lah. Kecuali masalahnya adalah tak ada lift je. Itu saja kekurangan. Hari-hari nak kena menapak ke tingkat 2. Tapi kesimpulannya, tempat ni adalah tempat yang selesa. Kita nak ajak mana-mana pendiri bisnes kat luar sana yang sedang mencari tapak, nak buka office ke, nak melebarkan jaringan ke, bolehlah consider Bangi Gateway Street Mall ni untuk kembangkan bisnes korang. Jadi setakat itu saja video kali ini. Kita jumpa dalam travelog yang seterusnya.